Merentas denai hingga ke rimba dalam misi Ronda PJRM kali ini, satu mesej yang ingin kami sampaikan, walau sejauh mana pun koordinat penempatan rakyat, walau sedalam mana pun kawasan pedalaman, ikhtiar kerajaan melalui KPDN di bawah inisiatif Payung Ramah menjadikan jarak bukanlah penghalang untuk kita berkongsi nikmat kesejahteraan sampai kepada rakyat, termasuk kawasan perkampungan orang asli. Sekarang saya berada di RPS Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan untuk meronda program jualan ramah madani khusus buat penduduk orang asli dan warga sekitar. Seperti mana program jualan ramah madani PJRM di kawasan lain. PJRM di kawasan perkampungan orang asli turut menawarkan barangan keperluan harian dengan potongan harga 10 hingga 30%. Bertujuan menangani kos sara hidup masyarakat di sini. Inisiatif murni KPDN ini memastikan barangan keperluan asas daripada beras, ayam segar sehinggalah minyak masak semuanya tersedia dengan harga yang jauh lebih rendah berbanding harga di pasaran dan mampu dinikmati oleh semua orang. Bagi negeri Kelantan, PJRM yang diadakan di rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis, Gua Musang menjadi tempat rutin penduduk orang asli untuk membeli barangan keperluan. Sebab itulah program jualan ramah madani di kawasan ini sangat bermakna. Ia bukan sekadar tentang pengurangan harga tetapi tentang kemudahan akses orang asli yang berada di kawasan pedalaman. Kita membawa kedai kepada mereka. Kita membawa penjimatan kepada mereka. Ini adalah bukti bahawa dalam kita mengejar kemajuan, konsep kebersamaan tetap menjadi keutamaan. Seawal sehari sebelum pelaksanaan PJRM di kawasan perkampungan orang asli, Rakan Strategik PJRM Negeri Kelantan sudah mula bersedia untuk persiapan PJRM di lokasi seawal jam 2 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bazli. Saya merupakan rakan strategik PJRM daripada Negeri Kelantan. Harapan kami akan loading barang sehari sebelum bila sampai untuk ke tempat pedalaman. Sebab ia memakan masa yang agak lama sikit. Lebih kurang 3 jam loading barang. Perjalanan ke lokasi lebih kurang 4 jam daripada Kota Baru. Lori ini bukan sekadar membawa muatan beras, minyak atau barang dapur. Ia membawa harapan rakyat kepada kerajaan. Setiap putaran roda ini adalah bukti kesungguhan kerajaan bahawa jarak bukan alasan dan waktu bukan halangan. Barang yang kering dulu akan bawa ke tapak. Ayam akan sampai pagi sebelum memulakan jualan. Cabaran biasanya jalan lah, faktor jalan, faktor driver pun yang kena yang profesional punya. Lepas tu barang mesti kena isi kasih padat lah sebab takut rosak macam telur. Biasanya jalan pedalaman dia banyak yang pumping apa kan. Yang jalan pecah apa kan. Cabaran yang pernah berlaku biasanya bila selisih dengan lori balak. Lori balak dia jalan sempit. Untuk kawasan orang asli, jambatan tu agak sempit sikit lah. Kami menggunakan lori yang agak besar sikit lah, 21 kaki. Dari segi sambutan, alhamdulillah lah. Kebanyakannya sampailah kepada penduduk setempat. Orang asli, untuk golongan-golongan yang memerlukan lah. Kini penjimatan dapat dirasai bersama tanpa perbezaan di bandar ataupun desa. PJRM memastikan perut sentiasa terisi, kos sara hidup ditangani dan akses kepada kualiti hidup yang lebih baik, lebih mudah untuk setiap lapisan masyarakat. Kini, pelaksanaan program jualan ramah madani diperluas capaian sehingga ke perkampungan orang asli bagi menunjukkan kerajaan sentiasa mendengar pandangan dan permintaan rakyat dalam merangka pembangunan sosioekonomi di kawasan pedalaman agar menepati kehendak dan keperluan
kelangsungan hidup rakyat. Usaha ini memberi manfaat kepada mereka kerana tiada lagi halangan mendapatkan barangan keperluan pada harga jauh lebih rendah seperti program jualan rahmah di kawasan bandar dan luar bandar. Nama saya Rosi Nalat Asud. Biasanya kami di Penalaman ni kita fokus pembelian kepada barang basah seperti ayam, barang kering, beras dan benda lain-lain lah. Di sini memang dekat lah, dekat. Kalau kita keluar ke Bandar Gua Musang begitu jauh lah, lebih kurang hampir 1 jam lah, 24 km lah. Saya Siti Nonadia binti Qamar Zaman. Harga dia sangat berpuas hati. Harap diteruskanlah. Jangan berhenti di tengah jalan. Okey, nama saya Penguruan Ibn Angah. Okey, dari segi harga tu memang banyak jauh beza lah dengan yang kedai-kedai sekitar ni lah. Maknanya sekarang ni pun orang asli pun dah tahu nak memilih barang lah, mana yang murah, mana yang mahal tu. Untuk jarak tu masa memang banyak lah. Sebab kalau kita nak keluar ke Gua Musang, dia mengambil masa dekat dengan sejam lah nak keluar Gua Musang. Yang kat IC tu, barang IC tu. Sarah tu. Anda tak payahlah pergi ke Gua Musang ke, boleh digunakan di sini. Nama saya Reha Nariani. Nak beli minyak, beras, bawang, apa semua, gula. Okey. Sebelum ni harga dekat Pekan agak mahal sikit lah. Saya Reha binti Adam. Harga dia jauh lebih murah berbanding harga dekat kedai lah. Contoh macam sardin, kalau dekat kedai harga RM4 lebih. Kalau kat sini baru RM3.50. Jadi bila Rahmah buat dekat sini, kira Alhamdulillah lah memudahkan untuk rakyat beli barang. Tiada lagi istilah terpinggir atau terjauh. Kerana melalui PJRM bergerak, konsep kedai cari rakyat kini menjadi realiti tepat di depan pintu rumah mereka. Bukan sekadar menawarkan harga barangan yang jauh lebih murah, malah sistem penyampaiannya kini jauh lebih eksklusif dan canggih. Selain inisiatif PJRM, penduduk orang asli di pedalaman Gua Musang juga tidak lagi perlu membayar harga yang lebih tinggi untuk barangan asas apabila kerajaan menyediakan peruntukan khas menerusi program penyeragaman harga. Membabitkan 6 jenis barangan utama iaitu beras, gula, tepung gandum, minyak masak dan gas petroleum cecair. Untuk program penganggaran barang perlu ini telah wujud pada bulan 5 2025. Sebelum ini tak ada program di sini dan ia telah memberi manfaat kepada penduduk Kuala Betis secara keseluruhannya, terutamanya di sini kebanyakannya orang asli. Sebelum ini mereka terpaksa keluar ke Bandar Gua Musang lebih kurang 30 km dari sini untuk mengisi minyak, dan apabila ada program penjarahan untuk komuniti drumming, mereka telah mendapat yang keseluruhannya, terutama pos-pos yang jauh daripada sini lah, pos bala, pos golf dan lain-lain, pos yang makan masa hampir 6 jam daripada tempat sini. Dan secara keseluruhannya penduduk Kuala Betis mendapat 3 manfaat utama lah. 1, komuniti drumming, 2, pengedaran barang perlu, dan 3, penjangkaan harga gas lah. Jadi semua barang-barang ni mereka dapat pada harga subsidi sebagaimana penduduk di luar bandar dapat. Terima kasih kerana sudi menonton hingga akhir rancangan ini. Sehingga kita berjumpa lagi, marilah kita terus menyokong usaha murni ini. Ikhtiar KPDN untuk semua. Tak ada hak cicir, kita jaga belaka. Untuk maklumat berkenaan lokasi PJRM, anda boleh layari di portal PJRM atau muat naik aplikasi Info PJRM. Pas ni, ke mana ya lokasi ronda PJRM seterusnya? Cuba komen. Jangan lupa like dan share video kami ya. Biarlah nikah halau buat abe jatuh cinta. Dulu turun adik sengit dua lani lek cuma mega. Abe tengok adik kau manis muka super orang bandar. Aduh adik jangan sangat nanti abe lemas semangat. Abe jadi